Usianya baru 39 tahun namun sejak 6 bulan lalu lelaki ini sudah menjadi salah seorang penghuni di pusat jagaan Mahmudah dekat Semenyih. Ia kerana keadaan Adin iaitu bukan nama sebenar yang tiada waris terdekat dan memerlukan penjagaan rapi akibat lumpuh sebelah kanan badan dan hilang keupayaan berjalan selepas diserang angin ahmar 4 tahun lalu. Lantaran itu, Adin yang tinggal sendiri di Ceras Selangor sebelum ini terpaksa mengharapkan ihsan rakan terdekat untuk menguruskan diri. Menceritakan kisahnya, Adin yang belum berumah tangga berkata, dia mencari rezeki sebagai penghantar surat ketika sihat. Bagaimanapun, masalah kesihatan dialami memaksanya berhenti kerja kerana tidak dapat bergerak melainkan dengan bantuan kerusi roda. Macam mana boleh masuk sini? Siapa yang hantar? Kawan-kawan. Kawan hantar. Tapi apa ni Abang Syafiq cakap sebelum ni memang kawan-kawan yang tolong Betul. Kawan-kawan tu datang lagi sini tak? Tak ada. Tak ada. Sebab diorang banyak berkeluarga. Oh, tapi dulu diorang yang tolong Macam mana kehidupan abang lepas duduk kat sini tu macam mana? Seronok. Sehari bangun pukul 4. 4 pagi? Bangun mandi. Okay. Sebab saya kena orang mandikan. Oh. Sebab saya stroke belah kanan. Stroke kanan lah? Saya ada stroke, saya ada jantung. Jantung pernah buat diogram 1. Apa? Diogram. Okey. Sebab ada 3 sumbat. 1 dah buat. Gawat. Berkongsi pengalaman di pusat jagaan, Adin berkata dia bersyukur kerana diberi tempat berteduh lengkap dengan kaki tangan membantunya. Pada masa ini, Adin berkata dia masih ada temujanji di hospital setiap 6 bulan sekali dan kini dirujuk di Hospital Serdang Selangor.